Adik, pergi mana abang balik? Hari ni kan hari Selasa. Adik ada kelas fardu ain dekat sekolah. Oh, fardu ain. Ayah nak tengok beg sekejap. Tak ada apa dalam beg ni, ada buku fardu ain je ayah. Naiklah sini, ayah nak tengok sekejap. Ish. Susah sangat ke nak bagi. Ha, ni baju salin apa ni? Adik pergi mana? Baju bersalin ni adik salin dekat sekolah ayah. Oh, ustazah datang kat rumah jumpa ayah. Cakap dah 3 hari adik tak pergi fardu ain. Adik pergi mana? Ha, dia jawab kan? Ha. Baca sangat pula. Ayah. Jangan elak. Aduh sakit. Jangan elak. Aduh sakit. Betul ke cara aku didik anak macam tu tadi? Hutang dia, sakitkan tubuh badan dia. Dia boleh berubah ke dengan cara macam tu? Masuk tengok dia lah sekejap. Teruk sangat aku kerjakan dia ni. Habis leban. Janganlah dia sama aku. Dengan siapa ubat ni? Okey dah ni. Aduh, sakitnya.